Tolonglah geng, korang janganlah pakai soundproof yang murah daripada Black Orange ni kalau korang tak nak menyesal kemudian hari. Korang nak tahu kenapa? Korang tengok ni, member Zik pakai soundproof dah 2 tahun, habis cair keluar daripada dotrim meleleh sampai ke bawah. Zik tengok dah macam gula-gula getah yang kita jemur dekat tengah panas sampai cair. Jadi bila member Zik tu tengok rupa soundproof tu jadi macam tu, dia pergilah ke kedai untuk cari siapa yang boleh bersihkan. Kedai ni charge sampai RM100 untuk satu pintu sebabnya gam tu susah nak hilang. Korang nak tahu tak, soundproof murah ni bukannya tak cair je, dia keluarkan juga bahan toksik tu apabila dia cair. Bila korang tengah drive ataupun korang duduk dalam kereta setiap hari, korang akan bau benda toksik tu. Dan korang jangan pelik lah kalau tiba-tiba na'udzubillah hari yang akan datang kesihatan korang merosot ataupun tiba-tiba korang dapat penyakit kanser. Dan lagi satu orang yang terlepas pandang adalah installation. Sebenarnya soundproof ni kalau nak pasang dia tak boleh pasang macam lebih kurang kita buat bendang sawah, tampal sana tampal sini, ada lopong sana ada lopong sini. Tak boleh. Kalau boleh memang kena full, memang kena cantik dia punya coverage dia. Sebabkan kalau tak cover semuanya, dia punya function tu tak jadi 100%. Lepas itu kalau tak buat dengan betul, tak tampal dengan betul, takut nanti dekat soundproof bahagian dalam tu ada moisture. Dan moisture tu membuatkan korang punya besi kereta tu lama-lama berkarat. Jadi benda macam ni korang fikir kita buat murah-murah sajalah, tapi kesan sampingan akan datang tu kita tak tahu. Boleh jadi cair, boleh buatkan kesihatan korang merosot ataupun boleh buat kereta korang lama-lama dalam berkarat. Macam mana nak cari soundproof yang betul-betul selamat dan juga tahan lama untuk kereta korang? Nombor yang pertama, korang kena cari soundproof yang ada certification untuk tahan panas. Lagi-lagi kita di cuaca Malaysia ni makin lama makin panas. Jadi benda tu memang penting untuk kereta korang disebabkan untuk elak jadi cair macam member Zik ni ataupun mengeluarkan bahan-bahan toksik yang boleh membuatkan kesihatan korang merosot. Yang kedua, korang kena cari installer yang betul-betul pakar untuk soundproof ni. Dan juga kalau korang nak DIY, korang kena betul-betul ada ilmu lah untuk buat soundproof ni. Sebabnya kita kena cari yang installer buat 100% coverage untuk korang punya pintu, lantai dan sebagainya. Kalau macam bab soundproof, Zik memang tak payah pening kepala. Zik memang akan ambil brand daripada STP ni. STP ni dibuat daripada Russia dan juga dia memang ada sertifikat, korang jangan risau, dan juga ada ISO lagi. Cumanya kawan-kawan, macam mana korang nak cari dealer STP dan juga installer yang pakar untuk pasang brand STP ni dekat kereta korang? Di sinilah di mana-mana Zik nak kongsikan kepada korang. Zik nak bawa korang pergi ke TC Audio Mute Denai Alam. Dekat sini